dan selamat sejahtera. Yang dihormati YB Tuan Haji On bin Abu Bakar, Ahli Parlimen Batu Pahat, Yang Berusaha Encik Nazir bin Pahat, Pengurusi Persatuan Penduduk Taman Pandan Jaya 2, Yang dihormati Tuan Haji Azman bin Ali, Pengarah Kolej Kemahiran Tinggi Mara Batu Pahat, serta para penduduk dan juga Persatuan Penduduk Taman Pandan Jaya 2 Rengit. Alhamdulillah, pada hari yang indah, pada hari yang mulia ini, kita dapat berkumpul untuk berkongsikan pandangan. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل المسائل شيئا سهلا ربنا يسير ولا تعسير من الدنيا خير اللهم اجعلنا من هداك عن عفونا وتوفنا بالمعروف والمعروف إنا وليك القوم الكافرين. Kita ni adalah pada bulan 9 kita ditunjukkan dengan satu jemputan daripada Ahli Majlis 23 Zon 23 untuk program penerangan berkenaan dengan pemutihan. Pemutihan ni di mana dijalankan di bawah Majlis Perbandaran Batu Pahat. Jadi ada ramai di kalangan kita hadir di Dewan Jabatan Pertanian. Jadi tak ada dia beberapa lagi orang penting yang nak berkongsi pandangan kepada kita. Baru kita jumpa, kita jemput dia datang untuk bersama kongsilah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global 1 global memang saya minta maaf sangat-sangat, memang kita tidak ada masa lagi lah. YB pun tak ada masa untuk global. Kerana kita sebagai yang saya katakan tadi tetap kepada peraturan-peraturan tertentu. Tapi untuk urusan submission kita pun ada dua submission. Maknanya pada masa yang pertama melukis dahulu, yang lukis. Lepas lukisan itu kena endorse. Untuk fasa endorse itu pun kami sebenarnya tidak ada autoriti untuk endorse. Dia kena dimulai dari idea. Dia boleh cop design. Penting sebenarnya sebab yang akan endorse ialah arkitek Betawiah. Saya minta maaf sebab saya bukan arkitek Betawiah. Cuma saya pun pengalaman tahulah dalam proses mengumpulkan planning program majlis. Jadi saya faham, saya mudah dan kita dimudahkan segala urusan lah. Sebab ini sebenarnya bila bercakap berkaitan dengan pemutihan ni, bagi saya sendiri bersuai kenal, dapat sedikit maklumat sikit sebanyak. Cuma saya dah pesankan untuk Satu Encik Tuan Haji Nazir, jangan serah beban ni pada Tuan Haji Nazir, sianya. Semua masalah semua nak ada pasangan. Untuk sini kena kerjasama, bagi kerjasama, bagi sama-sama duduk sama tinggi, sama-sama bantu persatuan penduduk ni. Masalah semua bukan masalah seorang. Jadi saya sarankan, boleh tak kursi persatuan penduduk ni, peraturan penduduk ni buat datang proses 10 orang ke 8 orang ke untuk bantu sesedang. Banyak ni tak selesai ni, memanjangkan. Kemudian tak mengurangkan. Kenapa nak tuan kami dah pension, dah 3 besok tu nak panggil kan. Kena cerita kan, kami ni orang susah. Jadi kalau kita cakap dengan Melayu, tak elok lah. Student dia boleh bekerjasama untuk tulis. Cuma kata tuan arkitek, kena ada orang yang berkata ni yang tulis telah, yang boleh menulis dan workshop untuk urusan dengan Majlis Perbandaran bukan 1 jam 2 jam, bukan sehari 2 jam, banyak halangan. Tapi semua halangan kita boleh selesaikan kalau kita sama-sama pakat satu ada supaya pertimbangkan supaya jangan kawin yang keras, slow sikit. Slow sikit. Jadi saya rasa itu sajalah. Nanti ada buat ada masa, ada duduk sidang dengan kita. Saya rasa nak bincang lainnya